Maira tak pernah paksa orang minum aloe vera gel tau. Sebab Maira percaya kalau seseorang tu mula nak sayang badan dia sendiri, apa pun produk yang dia beli ataupun dia saja beli untuk saput kawan dia, produk tersebut akan tinggal dalam peti sejuk. Bukan sebab produk tu tak bagus, tapi kadang-kadang mungkin dia belum bersedia untuk berubah dan faham makna kesihatan tu. Sebab perubahan bukan bermula apabila kita beli sesuatu produk, tetapi perubahan bermula apabila kita mula berkata, aku dah tak nak abaikan dah badan aku lagi. Aku nak start ke diri aku. Sebab badan aku nak guna lama. Dan bagi Maira, itulah bezanya orang yang sekadar nak mencuba-cuba, sekadar nak saput kawan, dengan orang yang benar-benar ingin menjaga diri. So, untuk orang yang memilih untuk menjaga kesihatan, mulakan dengan minum aloe vera gel sebagai asas kepada penjagaan diri. Terima kasih dalam video. Assalamualaikum.